Assalamualaikum. What's up netizen? Assalamualaikum semua. Hai korang. Okay, hari ni hari special untuk Bella, untuk Alif. Hari ni 14 hari bulan 2. Hari ni Valentine's Day, tapi hari ni adalah hari penting untuk kami berdua, iaitu hari anniversary perkahwinan kami yang ke-6 tahun. Pejancelik dah 6 tahun dah, Alhamdulillah. So, ini dia passenger princess kita. Macam biasa, saya tak kuat. Saya akan jadi driver, dia akan jadi passenger princess saya. Ada hari ni je. Ya ke sayang? Banyak bukti kat video. Betul, hari ni je. Okay, so hari ni hari special kita, baby. Betul. I tak ada buat surprise banyak pun untuk tahun ni. Maksudnya kan masing-masing busy, so tak sempat nak set up surprise tu besar-besar macam sebelum-sebelum ni. I minta maaf. Tak apa ya, dah nak tahu ni. Sayang, walaupun kita kahwin 10 tahun, 15 tahun, I harap kita kekal macam ni, baby. Macam kita baru lepas kahwin. Tak nak lah, dah kahwin lebih 5 tahun, dia jadi macam sendu, jadi macam nak tak nak. Okay, so itulah kunci kebahagiaan rumah tangga. Okay, so dia nak pergi mana, baby? Kita nak pergi, tak tahu ya. Okay, actually Bella ada book satu hotel. Alif tak tahu pun dekat mana. Bella pun tak pernah stay situ actually. Ni first time Bella stay situ. Tapi tengok macam orang check in situ macam wow, cantik gila. Dia hotel baru. Oh ya ke? Yeah, dia hotel baru. Oyo ke? Oyo? Baby terima ke kalau I book Oyo? Okey je. Nanti kita kena tangkap basah, baby. Okay, so sayang tunggu je. Tengok je I bawa you pergi mana. Oh, by the way, Alif dipaksa pakai baju warna merah dengan Bella. Sebab Bella semalam dah beli baju untuk dia, tapi dia tak muat baju tu, singkat. So dia dipaksa dengan Bella untuk pakai baju colour merah hari ni. Merah buat abang marah. Takutnya. Okay sayang, jom. Sayang, cantik lah kita pakai merah sayang. Lipstick merah, bukan senang nak pakai lipstick You merah. okey, you putih sayang. Yang, cantik je. Tak. Kamu tak percaya kat I I? gelap. Cantik. Sayang, hotel ni kan, I takut you gayat je. I gayat. Mm-mm. I takut you yang gayat. Tak, I takut you yang gayat. I tak takut tinggi, baby. Sayang, hotel ni I book semalam. Nasib baik ada. Kebanyakan hotel penuh tau. Sebab hari ni Valentine's Day, so orang ramai check in. Tak tahulah, ramai isteri dengan suami check in kot. Tapi kita bukan sambut Valentine's Day sayang. Ya, sama anniversary. Ya, kita sambut anniversary. Cuba teka hotel kat mana? KL. Memang area KL. Lobby dia sahaja dah tingkat 70 kalau tak silap I. Lobby dekat 70. KLCC. Mana ada KLCC? Mana ada hotel kat betul-betul dekat KLCC tu? Ni sekejap. Tepi KLCC tu. Apa kata Four sayang Seasons. sayang pegang? I tangan dia sakit. Four Seasons. Ha? Four Seasons. Four Seasons? Tak. Dia dekat-dekat juga dengan Four Seasons. Merdeka 118. Dekat 118 ada hotel ke situ? Jom kita tengok. Asalkan you jangan gayat, and I tak nak you berharap lebih sebab I rushing semalam, you tahu I busy. I tak berharap apa pun ya. Ni surprise ni kecil je, sumpah kecil sangat je. Ni macam nak dibandingkan apa yang I buat dulu apa semua. Ni memang paling kecil yang I pernah buat. Okay sayang. I harap you hargai, okay? Okay sayang. Okay baby? Okay sayang. Kita bila dah lama-lama ni I tak berharap pada material sayang. So, saya berharap apa-apa? Tak berharap ada apa-apa yang cukup bahagia je. I bahagia sayang. Yelah, maksudnya nak kena dulu kan
Saya takkan kita nak tolak. Tapi I takut. Apa saya takut? You tengok I mengandung kembar, keluar masuk hospital banyak kali. Alahan Itulah pengorbanan ya. Nama dia pengorbanan. Wow, baby cakap pasal pengorbanan. Hebatlah baby. Memang banyak berkorban untuk I. Mestilah. Sama dengan seat lah yang masalah baju. Itu yang buatkan lagi pompak nampak naik kan? Nampak you putih ayam. Sayang, sumpah okey. You kan kecuali kalau pakai baju kuning tak okey untuk you. Yang lain, baju lain semua okey. Dia dah becin ya. Sayang, cuba teka. Last I pakai lipstick colour merah bila? Lepas tu I tak nak pakai dah. Ingat lah. Cepat ingat. Ni kan anniversary kita, you kena ingat. Mana ingat, you selalu pakai jugalah. Mana ada? I selalu pakai warna pink. Tak tahu tapi tetap merah tak. Bila I last pakai lipstick colour merah, lepas tu I tak nak pakai dah. I rasa macam tak nak, tak cantik. Tak ingat lah. Masa event, Even I lagi lu. ya. Saya ni Ingat kan? Even I lagi lu. Yang tu, yang I kena pakai baju kot hitam merah. Oh, lepas tu kena menganjing lah budak-budak ni. okey je sebenarnya. Tak okey sebab I gelap. Gelap tak sesuai kata merah. Sayang, jangan insecure dengan kulit gelap you sayang. You je insecure, padahal okey je sayang. Orang nak mengejek biar je. I bukan mak Dia salah semak minat sangat colour ke? kulit tan. I minat colour-colour cerah-cerah. Lepas tu macam mana takkan baby lagi cocok? Tengok macam mana. Dan baby bangga tak dapat isteri kulit putih ori? Mestilah. Mesti you ingatkan masa mula-mula I putih cocok kan baby? Tak ingat apa-apa pun. Ya. Ya. Sebab ramai orang fitnah I. Orang fitnah you putih cocok. Ya. Tak apalah. Fitnah itu kan benda biasa. Ya, benda biasa bagi kita sekarang. Ini kan sama. Fitnah pun dah luasa. Tip, betul lah. Okey lah. Saya tak sabar nak menunggu hotel ni. Sementara tangan saya pun lenguh ni. Okay guys, so kita heading to hotel. Oh, sebab aku tak cakap. Hotel tu and PA saya pun ada tunggu dekat situ Oh, ya juga. ke? Oh Untuk my record God. video, untuk record video. Oh my god. Okay. PA saya dan PA Alif. PAU je. PA Alif, lagi seorang lelaki. Oh ya ke? Okey sayang. Okay. Sampai. Baby, kita kat mana baby? TRX yang agak. Mana ada TRX? TRX lah. Mereka. Betul lah tekaan dia tadi. Aduh, silap Bella cakap lobby level berapa dah? 70 kan? 75. 75. Aduh. So hotel ni hotel baru. Apa ada atas lah? Level? We going to lobby first. Actually, PA saya dah check in kan awal-awal dah. Oh ya ke? So dekat hotel ni dia tak boleh ada decoration luar. Tak bagi. So dia on decoration. So diorang lah yang dekorkan. Nana dengan Jo. Kalau tak cantik, marah diorang eh. ada syarat-syarat dia. Tak boleh tu, tak boleh ni. Apa yang boleh, itu je. Pekat ni lah. So dah level 67. Tu. Kejar siapa tak bandingkan. Kalau orang tanya apa rahasia, jawabannya cuma kita jujur saja. Dengan kamu aku rasa hidup lebih ringan, lebih jujur. Ketawa kecil, hal remeh pun bahagia, sebab cinta ni sederhana. Dengan kamu aku rasa cukup, tak kaya harta tapi jiwa penuh. Kalau dunia runtuh sekalipun aku okay, asal dengan kamu. Dua, tiga, buka. Kejap. Macam mana diorang dekor ni? Kejap eh. Ni decoration last minute ni tau. Ni toilet ni. Oh tu.
I beli untuk you. Ini bubur untuk baby. Happy anniversary yang ke-6 baby. Happy anniversary also. Okay, so inilah bilik dia. Kita review sekejap. Ni dia punya mini bar. Tengok dekat sini. Lepas tu, okay, wow. Ada apa ni? Ada arak kat dalam ni Tapi tak boleh. Lepas tu, yang ni pula adalah toilet. Ni dia punya wardrobe. Cantik wardrobe dia. Next time nak check in di sini lagi. Okey lah. Yang ni, oh, dia connect kat sini. Faham? Ni tinggi sangat. Ni untuk shower. Alright, this one for shower. And then yang ni bathtub dia. So cute. View macam ni. Oh, can you imagine? Tengah mandi-mandi, view macam ni. Malam confirm cantik gila. And then ni. Ni. Apa yang Bella suka sebab katil dia nampak cermin. Happy anniversary baby. Ni ayam apa ya ayam? Arak kan? Oh no. Ni tea, sparkling tea. Takut datang fitnah. Yang ni pula diorang terpaksa buat macam ni disebabkan tak muat. So this is the view. Ni gila, kita kat tingkat 104. Gayat ni. Gayat ni. Sayang gayat? Oh sayang gayat. Pening kepala dah jadi. Ya ke? Jangan macam tu baby. I told you. Cantik view dia. Lepas tu lighting dia semua cantik. Ini 3,000 satu malam. Okay sayang, apa wish baby untuk anniversary kita yang ke-6 untuk tahun ni? Wish Aslan. Okay, so wish untuk tahun ni. Okay, so setiap tahun kita akan bagi wish untuk setiap tahun kita akan kadang-kadang ada wish yang sama, ada yang berbeza. Dan untuk tahun ke-6 ni bagi I, apa yang I harapkan adalah untuk tahun ni kita tambah anak. Itu harapan terbesar I lah. Okay, insyaAllah kalau rezeki kita nak tambah anak, kita akan cuba. Sebenarnya plan lah untuk dapatkan zuriat apa semua untuk tahun ni. Bukan tahun ni lah, tahun ni you pregnant gitu. Boleh tahun depan dia dapat adopt. Oh, maksudnya tahun ni I pregnant. Maksudnya nak melahirkan tu tahun depan. Ujung-ujung lah. Kenapa mesti macam tu? Sebabnya ini, maksudnya I perlu handle banyak bisnes lagi sebelum I pregnant apa semua. lebih kurang lah. Ada a few thing yang kita nak kena settlekan dulu. Okay, lepas tu apa yang I harap bagi, I harap tahun ni I rasa I banyak berharap untuk anak lah. I berharap untuk Eden dengan Ayla lah. So untuk anak lelaki I banyak I berharap untuk anak lelaki I, dia membesar dengan baik, menjadi lebih apa nak kata, dia kan sekarang kan introvert sikit kan. So dia sangat introvert, dia tak bergaul sangat, tak macam anak, tak macam Ayla apa semua. Betul. Sebab ramai juga tanya sebenarnya kenapa pembesaran Eden dengan Ayla lain. Okay, so Bella tak pernah nak explain. Okay, kat sini Bella nak explain. Sebenarnya Eden daripada di dalam perut lagi, cara dia tendang pun lain. Tak macam Ayla. Ayla sangat agresif. Macam Eden dia macam tendang pun macam tu je. And then bila check up, doktor pun cakap baby boy kalau nanti dia dah dilahirkan, maybe akan ada masalah pembesaran sikit. Sebab daripada dalam perut pun dia banyak komplikasi yang ada side Eden. And then bila dah besar, bila dah ni, Ayla dia sangat laju tau.
Eden pula dia macam sekarang umur dia nak masuk 4, tapi pembesaran dia macam 2 tahun. Masih lagi dalam 2 tahun lah. Masih lagi rasa dia tu baby. Yang gitulah. So itu untuk Eden lah. So harap dia boleh membesar dengan baik dan lancar apa semua. Biar lambat, asalkan semua berjalan lancar. Betul. So untuk anak perempuan saya, untuk Ayla, semoga dapat jodoh yang baik. Aish. Okay, untuk Ayla semoga dia lebih petah bercakap. Sekarang petah dia bercakap, cuma ni je, telor Pelat sikit. pelat. Jadi no. Tapi Bella, alhamdulillah, Bella apa yang Bella harapkan anak-anak faham English kan. Diorang faham. Eden ke, Ayla ke, diorang faham bahasa Melayu dan juga bahasa English. Cuma daddy dia agak macam hampa sikit sebab daddy dia mengharapkan anak-anak dia cakap Kelantan, tapi Sebab I pun tak cakap Kelantan. sebab daddy dia pun asalnya daddy dia nak cakap Kelantan untuk anak-anak dia. Sebab anak Kelantan kan. Cuma mami dia lagi banyak bercakap bahasa English dengan diorang. Macam tu. Itulah, tu untuk anak lah. So untuk hubungan kita ni macam biasa. Hubungan kita ni I harap kekal hingga bila-bila. Setiap tahun akan jadi lawan yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelum ni. Jauhkan apa yang kata, you kan selalu sebut jauhkan penyondol apa semua. Begitu. Sama je. I harap kita tak selalu gaduh. Kurang gaduh lah. Gaduh tu biasa, cuma ni je lah, kita nak lebih kurang lagi gaduh, tak kerap gaduh kan. Sebab gaduh ni kadang-kadang boleh ganggu emosi kita. So untuk hubungan ni macam tu, lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Dan untuk family, kita dah diberi nikmat kesihatan apa semua lah. Semua kita pun apa semua. Untuk kerjaya dia lebih baik pada tahun-tahun sebelumnya juga. Sama yang meluaskan empire, terutamanya bisnes baru yang kita orang buat, iaitu Thalia. So harap berjalan lancar. Sekarang ni pun baru nak masuk bulan Ramadan. So ni lah last fight kita orang untuk raya tahun ni. Sebab ini adalah collection raya. So harap korang boleh support semua. Itulah. So I harap yang last sekali, harap cinta you takkan berubah dari tahun ke tahun. I takut baby yang berubah cerita. Taklah, you je yang selalu cakap macam tu. No sayang, setiap tahun nak cuba untuk jatuh cinta semula dengan you. Nak Jatuh cinta semula, so maksudnya you dah tahu hati lah. Bukan. Itu jatuh cinta semula tu. Maksudnya, I nak ada perasaan yang setiap hari tu jatuh cinta. Jatuh cinta memang manis. Apalagi ada kamu di sisi. Okay, wish you lah. Okay, wish I pula macam you cakap tadi, soal anak-anak. I harap pembesaran Eden baik, walaupun agak lambat, tapi harap dia sihat. Tak kisah macam mana, sebab Allah ni dah bagi kita macam-macam. Cuma akan ada benda yang Allah uji, iaitu ujian yang kita dapat sekarang adalah anak. Kadang-kadang Bella ada juga orang DM komen, kenapa Eden macam ni, kenapa Eden macam tu. Bella sedih tau sebenarnya orang duk compare kan. Cuma yelah, macam Bella cakap, hidup kita tak boleh perfect semua. Akan ada ujian yang Allah bagi, sama ada kesihatan, sama ada family yang tak memahami, sama ada suami macam ni, isteri macam ni. Tapi apa-apa pun kita orang bersyukur, kita orang reda apa je ujian yang Allah bagi, and kita orang terima kasih sangat dekat Allah. Sampai ke tahap ni, kita orang berdua, suami isteri, capai kejayaan, luaskan empire kita orang bersama, buat bisnes sama-sama, susah senang sama-sama. And Ayla, jangan cakap lah. Ayla walaupun pembesaran dia agak laju, tapi dia tak lupa adik dia. Dia sentiasa ingat adik dia beli apa-apa, nak pergi mana-mana, apa yang dia buat, apa yang dia cakap, mesti nama Eden tu tak lepas daripada mulut dia. Alhamdulillah, sebab dia kakak yang bertanggungjawab, and Eden pun dia selalu juga mengalah untuk akak dia. And Bella happy sebab anak-anak Bella sihat. And sentiasa dilindungi Allah, dijauhkan dengan bukan-bukan. Dapat cikgu pun cikgu yang baik sekarang. Tu pun Bella bersyukur sangat, dapat babysitter yang sangat penyayang, baik. And untuk you baby,
sama je wish I macam sebelum ni. I harap, yelah, kita tak tahu Allah punya plan macam mana. Cuma harap cinta kita tak berubah. Apa yang I janjikan, sejak I kahwin dengan you, I tak pernah pandang orang lain. You pandang. Jangan cakap macam tu. No, I mean terpikat lah. Terpikat okey. Pandang tak rasa banyak lelaki. Lelaki pun suka-suka AI je kan. Pandang lelaki kan. Maksudnya terjatuh hati ke? Na'udzubillah memang tak. I ada terjatuh hati ke? Tak, na'udzubillah min zalik. Geli. Okay, lepas tu I harap you jadi teruskan jadi suami yang bertanggungjawab, sentiasa mendahului I. Apa-apa pun kekal macam sekarang, nak buat keputusan apa-apa sentiasa dahulukan I. And you tak adalah buat I pening kepala sangat, kecuali perangai je lah. Perangai tu biasa, I pun ada perangai annoying, you pun ada kan. Cuma I harap you kekal macam ni sampai bila-bila. Dan tak buat muka. Dan tak buat muka. Saya selalu buat muka sekarang daripada I. Mana ada. Dia cakap saya buat muka apa? Muka palat. Ya, kalau korang perasan dulu kan, sebelum ada anak kan, Bella selalu marah-marah kan. Tapi sekarang Alif pula yang bertukar jadi Bella. Tak ada pun. Ya. Mana ada pakai tudung. Bella rasa macam tu adalah karma untuk Bella. Sebab dulu Bella selalu marah-marah suami. Bila fikir balik kan, kesian laki aku, malu dia depan kawan-kawan, jatuh maruah dia. Tapi sekarang ni Bella nak jadi seorang isteri yang bukan perfect, tapi yang sangat memahami para suami pula. Untuk suami sendiri. And harap keluarga kita, tak kisah ibu bapa, adik-beradik kita apa semua, sihat sentiasa dan selalu support kita, selalu ada dengan kita. Itu je lah. Ya. Itu je lah. Thank you sayang, happy anniversary. Happy anniversary baby. And by the way, terima kasih lah untuk sebab Bella ada IG Alif ada IG Bella. And terima kasih untuk orang yang sentiasa hormat hubungan kita orang. Itu je lah yang Bella boleh cakap. So far tak ada lagi lah yang bukan-bukan macam sebelum kahwin. Bella respect dekat korang semua sebab korang boleh respect kita orang. Thank you untuk korang semua yang sentiasa support bisnes Alif, bisnes Bella, bisnes Talia yang kita orang berdua tengah bina sekarang ni. Thank you so much korang. Thank you. Love you baby. Okay, so korang, Bella buat konten ni tak panjang pun. Malam ni kita orang ada nak keluar apa semua. Cuma Bella rasa Bella malas nak record. And then Alhamdulillah semua okey. Walaupun harapan Bella semalam, Bella nak ambil orang luar untuk dekor. Cuma hotel ni tak bagi. So kita kena respect hotel ni. And apa yang boleh dekor, ini sahaja yang boleh dekor. And thank you untuk PA saya, Nana dengan Joe, untuk decoration ni. And itu saja konten Bella kali ni. InsyaAllah next Bella buat konten yang lagi best-best. So korang semua kena sentiasa support Bella dengan Alif and semua orang yang ada dekat sekeliling kami semua. Okay korang, kita jumpa pada konten yang akan datang. Assalamualaikum.